Nafisa, bagi ucapan sikit dekat Abang Aiman. Semoga Aiman sentiasa berjaya dunia dan akhirat dan menjadi anak yang soleh. Ikram, bagi ucapan ke Abang sikit. Semoga abang berjaya di masa depan. Bagus. Ibu cakap sikit. Semoga Aiman tak tinggal solat, jangan lupa Quran, berjaya dunia dan akhirat. Okey. Hari ni kita bagi buat sedikit makan-makan sebenar meraihkan kejayaan Aiman dalam exam SPM baru ni. Semoga selepas ni Aiman akan terus berjaya dan kejayaan tu tak terhenti di sini saja. Selepas ni Aiman kena terus berusaha untuk lebih berjaya pada masa depan. Kata-katanya dong Aiman. Apa perasaan Aiman? Okey. Saya Aiman gembira dan bersyukur. Terima kasih kepada ibu, ayah, cikgu-cikgu, adik-adik semua yang doakan. Terima kasih. Semoga lepas ni lebih bahagia, lebih jaya. InsyaAllah. Amin.